dan bumi. Kalau kamu tengok, bagi tanggungjawab, bagi amanah kepada langit dan bumi, gunung ganang, semua tak nak pikul amanah tersebut. Tetapi manusia ni dengan beraninya dia menjawab, kami mahu memikul amanah tersebut. Solat, jangan tinggal solat, sebab balasan meninggalkan solat ni cukup dahsyat dan menakutkan. Mungkin ada timbul persoalan. Dia kata tengah-tengah solat dia rasa macam terbatal wuduk dia, terkeluar angin. Jadi macam mana? Dia tanya kat Bilal, macam mana Bilal? Nabi SAW menjawab salam yang diucapkan oleh sahabat ketika baginda sedang solat. Fas ini perlulah kita hayati supaya solat kita nantinya akan lebih berkualiti. Tak boleh kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perlu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Kerana boleh mengubah makna. Maksudnya bila sujud, dia tak boleh nak letak surface yang macam terawang-awang ya. Dia kena letak. Mana kalau kita terlupa, dah lepas bagi salam baru teringat kita tak sujud sahwi. Tak ada lah namanya solat itu jadi ringan. Dia akan jadi berat. Dia akan jadi malas. Melainkan solat itu wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Melainkan solat itu dilakukan dengan keadaan khusyuk.